Hai semua, hari ini saya nak bercerita tentang residensi Mutiara di Kajang 2. Ada satu unit ni, owner minta saya carikan penyewa. Rumah ni basic je, tapi condition memang cantik. Dan yang menariknya tentang rumah ni adalah walaupun saiznya 930 square feet sahaja, tapi dia ada 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Tengok, ini bilik tidur yang keempat. Saiz tu okey kan, boleh letak katil single ataupun boleh juga dijadikan store. So itu kelebihan apartmen ni berbanding kebanyakan apartmen lain yang biasanya hanya 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Macam bilik ni, walaupun dia bukan bilik master, tapi dia ada bilik air sendiri. Selalunya kan apartmen hanya bilik master je ada bilik air sendiri. Ini bilik yang kedua pun ada bilik air sendiri. So dia sesuai sangat untuk orang yang ada keluarga yang besar. Okey, ini pula ruang tamu dia. Ruang tamu dia ada balcony. Unit ni tinggi. Ada di tingkat tinggi. Jadi kita boleh tengok pemandangan swimming pool dia. Cantik tau. Korang tengok. Ini kalau nak cari ilham sambil menghadap pemandangan macam ni, memang dapat idea lah. Belum lagi kena angin yang sepoi-sepoi bahasa lagi kan. Okey, sekarang kita tengok bilik master dia. Ini bilik master dia. Sangat luas. Nak letak katil king size pun boleh, queen size pun boleh. Ada bilik air sendiri juga. So ingat dah ada 2 bilik tidur yang ada bilik air sendiri. Kemudian barulah di sebelahnya ada bilik yang ketiga. Bilik ni barulah dia tak ada bilik air. Dia kena guna bilik air yang dekat luar, kongsi dengan bilik yang keempat. Rumah ni datang dengan 2 parking lot dan ada kemudahan yang selesa macam lobi yang cantik, gym indoor, gym outdoor dan swimming pool. Berminat nak sewa boleh kontak saya ya.